Item dekat tangan saya ini adalah item 1 dinar yang berketulinan 999. Hari ini harga 1 dinar sudah mencecah lebih 2,500. Tapi pada tahun 2023, harga 1 dinar hanyalah sekitar 1,360 sahaja. Maksudnya dalam masa 2 tahun harga emas sudah mencanak naik lebih 90%. Anda boleh dapatkan item 1 dinar ini sama ada dengan bayar secara cash atau boleh kumpul sikit-sikit menggunakan akaun Gap. Bila dah cukup dalam akaun, boleh keluarkan emas fizikal macam ini. Apa je yang kita boleh buat dengan item 1 dinar ini? Kumpul 7 keping, kita boleh pergi umrah. Kumpul sampai 15 keping, kita boleh pergi haji dengan selesa. Kumpul sampai 20 keping, kita boleh buat dana untuk perkahwinan. Kumpul sampai 25 keping, kita boleh bayar deposit rumah tanpa hutang. Kalau untuk dana kecemasan, kumpul sampai 30 keping. Dengan 30 keping juga, kita boleh gunakannya untuk dana pendidikan anak-anak akan datang. Dan yang last sekali, kumpul sampai 250 keping 1 dinar untuk dana persaraan kita. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda bolehlah isi beg biru saya ataupun rujuk pin video saya. Saya akan guide anda sebaiknya.